Menerusi perkongsian seorang individu di laman TikTok miliknya, Aimirul Rizaki, individu itu yang sebelum ini ada membongkar salah laku pegawai pejabat tanah yang orang kampung yang memohon tanah untuk menternak kerang tanpa mendedahkan nama dan lokasi pejabat tanah tersebut. Terkini, beliau akhirnya tampil mendedahkan nama dan lokasi pejabat tanah serta menceritakan apa yang berlaku. Menurutnya, pegawai pejabat tanah enggan mencari jalan penyelesaian. Sebaliknya, mereka mula bertindak dengan mereka yang tidak bersetuju dengannya. Hal ini membuatkan beliau nekat untuk membawa isu ini ke pengetahuan pihak SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah, agar mereka yang terlibat diambil tindakan kerana isu rasuah dan pemohon terkena tanah yang bertindan sering kali berlaku meskipun sudah membayar sejumlah wang yang dikenakan oleh pihak pejabat tanah. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Assalamualaikum, selamat malam. Minggu lepas aku ada sebut, kita tunggulah. Kata kawan-kawan, kita tunggulah ya, dan mungkin ada berita baik dari pejabat tanah. So aku sebut nama pejabat tanah yang korang tunggu. Pejabat Daerah dan Tanah Larut Matang, Perak. Pejabat Daerah dan Tanah Larut Matang, Perak. Sebelum ni aku tidak pernah break. Tapi kerana aku tengok kawan-kawan aku orang baik, mereka kononnya nak berunding dengan sokol. Aku dah cakap, orang-orang yang makan rasuah, orang-orang yang menipu orang ni, orang-orang yang menggunakan orang lain orang lain ni, ini binatang bukan di alam binatang, binatang yang lebih binatang di alam binatang. Faham? Jadi SO tanah di pejabat daerah dan tanah Larut Matang, jangan kono nak main aku boleh main, jangan macam tu. Kisah tanah ni kisah yang sedih. Seorang orang Melayu yang berniat baik nak membina kehidupan yang lebih bagus untuk juga membantu orang lain di dalam kampung atau di luar kampung, sama ada investor atau apa, tak penting. Yang penting ada orang yang berniat baik nak memberikan masa depan kepada keluarga dia dan juga orang lain. Pendek kan, memohon tanah untuk kebun kerang. Dalam perjalanan permohonan tanah ni, SO tanah sendiri dan beberapa pegawai lain beberapa kali telah pun pergi melihat tapak tanah yang dicadangkan, dan mereka juga membayar sejumlah duit yang telah pun dipulangkan, tapi tidak memberikan apa-apa perubahan kerana rasuah ni bukan kira pulang tak pulang, banyak lagi yang kita boleh korek. Jadi bila pejabat tanah datang untuk melihat tanah, minta duit dan mengatakan bahawa pegawai daerah iaitu Tuan DO memberikan mereka kelonggaran untuk cari duit tepi, nanti kita tanya Tuan DO. Okey? Biar yang tanya pegawai SPRM. Kita ada bukti, kita ada voice, kita ada screenshot, kita ada orang yang boleh bercakap depan-depan, one by one. SPRM tak akan bagi kau tidur punya. Okay? Jadi tanah ni tadi dimohon dan telah diperiksa, telah dilawat, telah apa lagi? Telah didatangi oleh pegawai daripada pejabat tanah, SO sendiri. Dan telah pun memberikan kata, okey, tanah ni sesuai, siap cedok lagi. Tanah ni ada kerang, dia perikanan dan sebagainya, sesuai untuk bela kerang, dan mereka telah pun dibenarkan untuk membayar premium. Jangan aku letak pula nanti screenshot premium tu sabar. Berserta dengan denda selama 2 tahun kerana telah mengusahakan kebun kerang haram di tanah tersebut. Jadi aku ulang, mereka diminta bayar premium termasuk denda kerana mengusahakan ternakan kerang secara haram di tempat tersebut. Jangan nanti aku tampal benda ni kat sini, sabar. Dan orang-orang ni, orang tua ni bersama kawan-kawan mereka ni dah bayar dan dapat pun resip bayaran daripada pejabat daerah dan tanah Larut Matang. Ada benda tu di tangan aku. Okey. Tiba-tiba berlaku peristiwa kebun kerang mereka kena kerana diisytiharkan kebun kerang tersebut mempunyai kerang semula jadi. Perikanan memberikan lesen tebuk kebun kerang tersebut yang mereka tabur pakai duit. Nanti kita soal perikanan, betul ke tak betul ada kerang kat situ. Jangan main-main, nanti korang semua susah. Sebab dia cabar aku ni, bukan hari ni.
Tersebut nama pula. Seterusnya, berlaku pertikaian. Berlakulah kecil. Hampir mencetuskan perkauman. Ya. Tiba-tiba, tanah yang tadi telah disukat, telah ditanda, telah dibayar premium dan telah didenda, diberitahu bahawa tanah itu berada di dalam hutan. Macam mana engkau pergi lawat tanah, engkau cedok air dia, engkau cedok lanyau dia, engkau pun bagi koordinat dia, kau suruh dia bayar premium dan kau kata tanah tu dalam hutan. Soalan aku, pertama, koordinat ada bagi tak? Tak ada. Engkau SO takkan tak tahu nak kena buat cara rasmi. Kedua, macam mana orang bela kerang dalam hutan? Kau boleh denda orang bela kerang dalam hutan. Soalan aku, macam mana kalau betul tanah tu dalam hutan sejak dari awal, macam mana engkau denda dia menternak kerang secara haram selama 2 tahun di dalam hutan? Okey. Sekarang ni ada 3 hingga 4 orang yang memohon tanah yang sama. Dan ada Cina yang lebih besar nak mohon beratus ekar tanah tu. Langgar tanah budak-budak sekali. Yang telah pun membayar premium tadi. Kita tak nak korek Cina ni bayar berapa. Kau jangan jadi bangsa Melayu. Kau nak tahu aku siapa? Aku cukup suka. Kau jangan kasar. Seterusnya, bila aku datang, tiba-tiba dapat lagi pelan baru. Konon-konon tanahnya pun separuh laut, separuh darat. Soalan aku, pertama dalam laut, kedua dalam hutan, ketiga separuh laut, separuh hutan. 3 kali berubah. Aku kat Indonesia. Mungkin 2-3 hari lagi aku balik. Dan aku balik, aku akan terus ke SPRM. Sepatutnya aku ke SPRM sebelum aku di sini. Sebelum aku balik ke Indonesia, ke sini, aku dah ke SPRM. Tapi kerana kawan-kawan aku ni baik sangat, nak berunding, nak apa, so aku tak dengar berita baik daripada sana. Tapi aku dengar berita tak baik dan cabaran kepada aku, maka aku pun mulakan dengan menyebut nama pejabat tanah. Nanti kalau lagi sekali aku keluar video, aku akan sebut nama Tuan DO, Tuan SO, semua yang terbabit. Kau jangan cabar aku. Okey, 7 minit dah. Nanti kalau tak cukup, aku sambung video kedua. Jadi lepas pada dapat tanah daripada laut pergi ke hutan, pergi separuh hutan separuh laut, kau kata nak bincang baik-baik, nak tunggu tarikh kau. Aku kata tak payahlah, kiamat 2 kali belum tentu kau punya, kau penipu. Jadi tak ada berita baik untuk aku dan untuk kawan-kawan ni. Jadi aku sekarang ni dengar kata nak bagi tanah ataupun kononnya nak tempatkan semula mereka ini ke tempat baru. Nanti tunggu engkau tanya dulu orang kampung mana tempat yang sesuai. Soalan aku, engkau SO lah, engkau yang tentukan. Engkau kena buat cara rasmi, engkau ada peta. Semua pejabat tanah ada peta. Apa kerja tak ada peta? Apa pula kau kena tanya orang kampung? Kenapa orang kampung pula nak bertanya engkau SO ke? Jadi kau jangan cabar aku. Aku panas dengan kau. Kau ingat kau dah semua, kau salah orang bro. Aku tak. Tapi aku nak bagi kau tengok SPRM macam mana esok. Bukan tumbuk dengan soalan. Okey, 8 minit. Aku balik ni, kita dah ke SPRM. So kau jawab, aku akan cuba dapatkan appointment dengan tuan pegawai daerah, pejabat daerah dan tanah Larut Matang. Biar tuan DO sendiri jelaskan apa permainan ini. Orang yang telah membayar premium, telah didenda di atas tanah yang sama, yang dibayar premium, kemudian tanahnya berada dalam hutan, didenda dia membela kerang dalam hutan ke? Adakah tuan DO tahu bahawa pegawai-pegawai ini bermain dan bertindan-tindan tanah ini? Aku rasa tanah dia bertindan ni. Maka kita nak tuan DO berikan jawapan, sama ada jawapan bertulis atau jawapan lisan. Mungkin depan peguam. Kalau kau nak main, kita buat peguam. Kita lock habis-habis terus. Sebabnya orang jahat macam ini dengan berani kawan-kawan mencabar kita. Nak kata nak buat apa, jangan sampai dia bertindak. Macam mana tadi? Keraslah. Cara keraslah. Jadi kita tunggu. Itu dulu daripada aku. Part 1 9 minit dah. Aku minta tolong kawan-kawan share video ni, so kita bantai sampai habis. Sebab dia cabar kita, dia rasa dia betul-betul kuat dan dia tidak boleh sentuh pangkat SO ni, pejabat tanah. Okey, itu dulu daripada aku. Selamat malam. Assalamualaikum. Ini part 2 aku mengaku guys. Aku sangat takut. Aku tadi 2 jam ni, daripada aku dengar cerita ni dah 2 jam. Aduh, 6-7 kali dalam seluar ni pun aku rasa nak. Sebab ada pegawai tanah, SO, surveyor officer lah, SO, daripada pejabat daerah tanah Larut Matang yang kata jangan sampai dia main cara. So aku dah tak rasa macam tak senang duduk lah. Aku rasa sangat takut. Emosi, aku sedih sebenarnya melihat macam mana orang kita Melayu kan, dia tipu orang tua pula tu. Kawan-kawan kita yang bersemangat, anak muda,
yang tak berapa pandai sekolah tapi ada kekuatan, keinginan kuat, sanggup keluar modal untuk menjadikan kehidupan mereka lebih baik, ditipu. Kebun kerang yang aku sebutkan pada part 1 tadi, mereka bukan buat secara kosong-kosong. Mereka pakai duit, bayar tanah, premium tanah dengan denda pun dah belas ribu, tabur kerang. Dan hari ni benda ni dah berlarutan bertahun, dah 2 tahun. Daripada awal konflik ni berlaku, tanah tu tak boleh dibuat apa-apa. Tapak tu dia ramai-ramai sampai kerang dalam tu habis ditarik keluar selepas perikanan mengeluarkan lesen. Kononnya kerang itu adalah kerang semula jadi. Aku tahu apa yang berlaku. Aku nak korek juga perikanan macam mana. Kita nak tengok. Jangan berselindung di sebalik apalah ya, tak apalah, aku tak nak sebut lah ya. Tapi aku nak kita bekerjasama mendedahkan siapa yang terlibat. Okey. Kalau dah 2 tahun mereka telah pun mengusahakan kebun kerang ini, kalau kerang itu saiznya 1000, mereka beli benih, atau mereka beli benih saiz 100,000 kalau besar, kalau kecil ya, mungkin 2 tahun mereka dah ada hasil juta, mungkin puluh juta. Kalau mereka beli benih pada saiz 1000 pun, mereka dah ada duit juta. 100,000 lah, bersih di tangan 100,000. Tapi sepanjang kes ini berlangsung, mereka telah membayar premium untuk 3 tahun. Dan belas ribu telah dibelanjakan, selain daripada beli benih, selain daripada pajak tiang dan sebagainya. Ratusan ribu dah habis di sini. Dan mereka menanggung hutang, menanggung beban, tak dapat balik duit akibat daripada kejahatan ya, pegawai tanah di pejabat tanah daerah Larut Matang. Di sini aku sebenarnya nak bertanya kepada tuan pegawai daerah, Tuan DO, nanti aku sebut nama. Adakah begini cara kerja pejabat tanah dan daerah Larut Matang? Atau kita nak bawa perkara ni sampai ke Menteri Besar? Atau aku boleh bawa kawan-kawan media aku untuk sama-sama korek. Kita bawa wartawan, kita bawa TV, kita korek. Kes ni sangat seronok kerana kes yang jahat. Aku tak tahu, pejabat tanah ini memang tak ada SOP. Tiba-tiba pegawai SO boleh kata nanti dia carikan tanah yang sesuai, dia tanya orang kampung. Apa tuh dia? Dia ada sistem, dia ada peta, dia ada semua benda, tapi dia terpaksa tanya orang kampung. Apakah Tuan DO tidak mempunyai sistem? Adakah pejabat daerah dan tanah Larut Matang ini sedang berada di tahun 72, 1972 atau 1964? Tak ada. Aku rasa kalau tahun 1964 pun dah ada. Sebab pejabat tanah ni sebenarnya sistem tinggalan dari zaman British. Kita pun very well kita punya pengurusan penandaan dan sebagainya, walaupun ada sikit-sikit berlaku, tapi apabila ada orang jahat yang cuba tindan-tindan tanah, dia ambil duit tak tahu macam mana, kita akan korek baik, kita akan jumpa punya. Nanti kalau dah kena pegang ni dengan SPRM, Cina pun mengaku punya. Kau jangan suruh Cina lah. Kan ada Cina kata dah banyak kan. Jangan bos, nanti kita pergi report polis. Kalau polis tak boleh buat kerja tangkap Cina ni macam mana? Adakah polis Port Wang sanggup? Jangan bos, jangan main bos. Kau jangan cakap nak main keras dengan aku, main kasar. Aku pun kasar. Nanti dengan polis tak boleh diam nanti. Sebab kita ada undang-undang. Kalau ada Cina boleh sebut orang. Dan sorry dia kata dah tanya tuan apa OC. Aku rasa balai tu balai OC asal. Berapa banyak Melayu di depan OC. Apa OC buat? Aku nak laporkan kepada apa ni? IPD Taiping ataupun kepada kontijen Perak ataupun ke Bukit Aman. Jangan bos. Nanti kalau nanti tiba-tiba berlaku serbuan, berlaku operasi besar-besaran sampai ke kawasan-kawasan Cina, ada jambatan masuk, warga asing kena serbu semua, OC pula kena tangkap pasal makan duit. Kita tak tahu kita tak tahu. Tapi kalau kita masuk ni semua ni semua orang akan susah. Dan kita nak bagi tahu semua ni berlaku kerana pejabat tanah daerah Larut Matang
Yang mulakan. Kita korek. Orang Melayu cabar aku. Kata jangan sampai dia main kasar. Kita bagi tempoh. Aku sebenarnya tak pernah break pun. Tapi kerana aku fikir, okey, dia nak berbincang, tapi dia aku. Kau salah orang, bos. Kau nak aku gegar semua sekali. Kerana kau nanti habis semua satu pot well tu. Kena jawab. Aku tak kata aku bagus, aku tak kata aku power, tapi kita ada cara. Ada Cina kata bak lah, ada Cina inilah, ada itulah, ada Cina mohon tanah lah, nak ambil ratus-ratus ekar, nak tapau semua ni. Kita tahu, tapi kita apalah, yang penting kita siasat. Dari siasatan kita akan tahu. Tapi apa yang menyedihkan aku hari ni, macam mana pejabat tanah dan daerah Laut Matang ni tak ada sistem. Tanah yang ada sekejap dalam hutan, sekejap dalam laut. Pegawai tanah datang minta duit, bayar satu kepala 500, 1,000. Lepas tu datang, bila dicakap, tanya sekarang, dia kata apa? Tuan pegawai tanah atau tuan DO bagi kelegaan ataupun bagi kelonggaran untuk cari duit tepi. Nanti kalau kita tanya tuan DO, boleh tak tuan DO jawab? Adakah betul begitu pejabat tanah boleh cari duit tepi? Jadi ke mana hasil negeri Perak? Ha? Jadi aku part 2 ni aku sedih. Nanti part 3 kita sebut nama, okey? Tuan-tuan dan kawan-kawan, inilah dia pengkhianat yang merosakkan Melayu. Daripada sejarah kita belajar, dari zaman Kota Melaka sampai ke hari ni, yang merosakkan negara kita bukan orang Cina, bukan orang India, bukan orang lain, bukan bangsa lain, bangsa kita sendiri. Setiap orang akan ada jalan nak cari kesempatan untuk jadi lebih mudah, bayar rasuah dan sebagainya. Tapi siapa yang membenarkan perkara itu berlaku? Orang kita. Macam ni. Jangan cabar aku, main kasar. Aku takut tau. Sekarang aku tak tahu macam mana aku nak hidup. Aku nak operate muka macam Jolo lah agaknya. Duit pula tak ada nak operate muka. Pening Aku tak pernah rasa kehidupan aku tertekan macam ni. Dan aku, yalah, masa depan aku macam mana lah kan. Aku tak pernah lah, aku dalam sosial media tak pernah lagi orang ajak aku main kasar macam ni. So tu dulu untuk part 2. Nanti kita sebut, kita tanya tuan DO pejabat tanah daerah Laut Matang ni, adakah dia tidak ada sistem? Kita akan dapatkan DO, sebab anak buah dia begitu pandai. Dia kata kita nak jumpa DO, nak bagi keputusan apa semua kan. Kita nak tanya sebelum aku berakhir 9 minit, tanah yang kita bayar dengan denda itu hak kita. Setakat ini dalam sijil. Okey? Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ni aku nak live tapi tak sempat, ada banyak kerja yang belum siap. Tapi hari ni aku rasa macam bersyukur. Aku terima betul-betul banyak mesej dari semalam, DM yang menceritakan tentang pejabat daerah tanah Laut Matang, Taiping ni. Wah, kalau kita korek ni tapi aku juga terima panggilan daripada orang yang aku tak sangka lah, yang bercakap tentang itu je lah aku boleh cakap pun. Tapi aku nak beritahu lah kepada SO tanah yang begitu handal ni, lagi banyak aku post video, lagi banyak maklumat masuk, nanti diorang akan cerita Kuala Kangsar semua sekali. Sebab aku pun tak percaya orang macam SO tanah yang cukup handal ini dengan begitu beraninya maki aku. Tak ada hal pun. Apa ada hal? Warning aku nak menggunakan. Bro,
Aku bukan orang kuat. Aku bukan hebat. Semalam aku pun dalam masa 2 jam 6-7 kali. Hari ni aku agak tenang sikit lah. Lupa ada rasa nak terkucil lah. Sebab apa? Ada orang pesan kepada aku. Tuan-tuan, kawan-kawan yang menyokong, terima kasih banyak-banyak. Aku begitu bersyukur dengan sokongan ya, yang mana kesedaran yang begitu tinggi. Tetapi aku minta untuk semua yang pernah untuk tampil ya. Nanti lepas kita adukan kepada SPRM, kepada pihak polis, kalau polis tak ambil tindakan, polis ni aku gasak. Jadi korang jangan cakap besar, nanti kena baru kau tahu ha? Aku tak kata aku hebat, tapi aku minta kepada anggota polis yang terlibat, kalau sampai kita adukan tak jalan report ni, dia akan bertingkat-tingkat. Sebab permainan aku dari bawah ke atas. Aku akan pergi satu-satu ya, dari pejabat polis yang paling kecil sampailah ke yang paling besar. Pejabat perikanan yang paling kecil sampai ke paling besar. Begitu juga SPRM. Tampil dan berikan maklumat, berikan bukti yang korang ada, screenshot, voice, panggilan telefon atau apa yang kau dah rakam, gambar. Kita nak benam kejahatan ini. Dan kita nak benam juga pegawai daerah yang tidak boleh mentadbir. Seorang pegawai daerah dan tanah bukan sahaja menjaga tanah dan daerah, tetapi bertanggungjawab untuk menjaga anggota dia, pegawai-pegawai dia. Dan kita dapati pegawai dia telah pun menyebabkan kerugian yang sangat besar dan juga mendatangkan mendatangkan mudarat kepada orang lain, terutamanya orang dalam jajahan kita panggil jajahan pejabat tanah ni jajahan jajahannya, yang mana kuasa di situ adalah adalah pegawai daerah. Malangnya pegawai daerah tidak memantau gerakan anak-anak buah, sampai anak buah kata pegawai daerah benarkan mereka buat duit tepi. ADO belum aku sebut ya. Penolong pegawai daerah SO okey. Tapi bukan semua SO lah, okey. Jadi aku berterima kasih kepada yang telah memberikan maklumat, yang telah memberikan kata-kata macam mana pusing lah, senang ya, U-turn lah. Jadi hari ni aku tidak berkompromi dengan kau nak cabar aku kan. Kau ada orang yang boleh aku sebab orang ni dah ada kes ramai Melayu kan. Aku nak sodok sampai habis dengan Cina-Cina punya tempat. Jadi aku tak nak berkonfrontasi dengan Cina-Cina ni yang buat kerja ni. Tapi kalau Bukhari rasa dia nak try aku boleh try kau. Aku sodok sekali semua Cina yang buat kerja haram ni. Kalau apa-apa berlaku nak deal dengan aku, senang. Settle dengan Bukhari lah. Jangan buat macam tu bro. Jangan. Aku cuma nak tanya kenapa tanah ni jadi dalam hutan. Itu saja. Tanah ni dalam laut, kenapa boleh masuk dalam hutan? Kau deal dengan siapa? Tanah dah bayar denda, ulasan daripada kau kan. Macam mana tanah yang kau tengok boleh ada dalam hutan? Bapak kau tak ajar kau seni jadi SO. Kalau kau sampai aku tanya bapak, maksudnya sampai kau nak kena tanya orang kampung baru kau boleh tentukan tanah yang kau nak bagi. Apa kena mengena orang kampung dengan tanah yang dia nak bagi? Engkau SO, engkau yang tentukan, bukan orang kampung. Kau jangan kau nak kuat lagi orang. Orang ajak engkau cerita baik-baik, orang lagi engkau orang ajak engkau cerita supaya benda tu boleh selesai elok-elok. Kau ingat kau apa? Besar sangat pangkat engkau. Api neraka tak sambang kau. Pasal pangkat kau esok api neraka tak sambang. Okey lah, orang macam kau mana kenal api neraka kan. Tapi maksud aku tu, api neraka tak boleh menjilat kau lah. Yang kau bos, orang suruh settle kan. Kenapa tanah yang dah orang bayar, orang dah keluar duit, orang dah berhabis,
boleh ada dalam hutan. Itu belum aku tanya tanah-tanah yang lain bertindan-tindan ni. Ni ada aduan ni masuk ni kat aku ni. Aku jangan sampai aku buka semua. Kau baru je masuk situ. Tapi kau dah jadi, kau hebat sangat. Kau nak atur orang. Kau boleh sound orang pula nak pergi guna kekerasan lah. Orang lah pernah apa. Kita nak selesai masalah. Tapi kau tak nak selesai. Kau nak apa? Kau nak aku. Aku tak sebut nama yang lain. Dan ada nama-nama yang disebut untuk melepaskan diri. Aku tak layan. Hari ni aku terima 2-3 panggilan telefon. Alhamdulillah, orang yang tak aku sangka telefon. Tak apa, kita selesaikan. Dan kita tak tahu orang. Kita cuma nak DO dia je yang tak tahu nak jaga anak buah dia. Kalau perkara ni sampai kepada pihak yang bertanggungjawab, pihak berkuasa, Tuan DO kena jawab, Tuan DO. Kau boleh lepas tangan macam mana pun kau kena jawab. Anak buah kau buat kerja tepi ni banyak sangat. Duk game orang tak tentu hala ni. Soalan aku sebelum berakhir 7 minit sekarang ni, tanah dalam laut yang kau cek, yang kau pergi huri-huri, kau ambil duit, lepas tu kau pulang balik. Soalan aku, tanah ni kenapa naik dalam hutan? Macam mana kau jadi SO? Tanah yang kau cek, kau koordinatkan dan kau luluskan boleh berada dalam hutan? Ataupun memang sebenarnya prosedur pejabat tanah Perak pergi tengok tanah, lepas tu bayar premium, tanah tak tahu kat mana? Aku ulang perlahan. Adakah prosedur pejabat daerah dan tanah larut matang memang prosedurnya bayar dulu premium tanah, bayar denda, suka hati ulasan daripada SO, lepas tu tanah tak tahu kat mana? Sehingga hari ni koordinat mereka tak tahu di mana. Dan pada mereka telah diluluskan untuk membayar premium tanah, mereka tak tahu koordinat tanah di mana. Macam beli durian, kita pun boleh tengok durian lah, belah durian tengok isi bagus tak bagus. Macam mana kau boleh pergi ulas dan kau suruh orang bayar tanah? Orang dah bayar, kau dah denda orang, lepas tanah orang tak tahu kat mana. Apa benda kau ni? DO tak tahu buat kerja ke DO? Memang DO ajar macam ni kan anak buah? Tuan DO? Oh, Tuan DO. Tuan DO, kalau DO tak dengar tolong sampaikan. Sebab kita nak ulas DO lepas ni. Okey? Selamat malam. Assalamualaikum.